anak muda pun boleh simpan emas. Ini kan pula tuan-puan yang dah bekerja, lagilah boleh simpan emas. Ramai penyimpan emas di bawah bimbingan saya adalah anak muda yang menabur emas melalui Ekor Emas Cap Public Gold. Ada usia 18 tahun tuan-puan, 19, 20, 21 dan ke atas, ramai lagi daripada kalangan mereka ni yang dapat ilmu kewangan, dapat ilmu emas pada usia muda, which is ini yang sangat-sangat bagus tuan-puan. Dan saya yakin mereka ni tak akan ada masalah kewangan sebab mereka sudah didedahkan dengan ilmu kewangan, ilmu tentang emas sejak usia muda lagi. Dan satu sebab yang paling besar kenapa mereka boleh menabur emas seawal usia 18 tahun, sebab melalui kaedah Ekor Emas Cap Public Gold, kita dah boleh top up emas kita. Boleh menabur emas seminimum RM100 dan ke atas, which is mampu untuk semua orang. Student pun boleh, ini kan pula tuan-puan yang dah bekerja, yang dah ada income, lagilah boleh simpan dalam bentuk emas. Dan kata pakar kewangan nombor 1 Malaysia sendiri, Tuan Azizi Ali, 10% daripada simpanan kita adalah daripada income kita, kita alihkan ke dalam bentuk emas dan selebihnya barulah kita belanja. Jadi, dengan cara ni tuan-puan, insyaAllah secara pelan-pelan, kekayaan kita akan terus bertambah dalam bentuk emas untuk tempoh jangka masa panjang insya-Allah. Jadi tuan-puan yang belum lagi simpan emas, boleh tengok pin video yang berada di profil saya ataupun tuan-puan boleh daftar akaun secara percuma dengan rujuk pin video yang berada di profil saya, 5 langkah mudah untuk tuan-puan mulakan simpanan emas dan sama-sama kita dapat manfaat dengan asbab menyimpan emas. Teruskan follow saya untuk banyak lagi ilmu kewangan dan emas.